Cara buat flashcard guna AI. So kita tekan flashcard dahulu, kemudian kita boleh letak topik atau teks, ataupun kita nak copy link website berkaitan topik yang kita nak ajar. Kemudian bila kita dah buat, kita tekan generate flashcard dan dia akan keluar macam ni tau. Kat sini kita boleh edit juga. Sangat menarik sebab flashcard ni boleh edit bahasa dia, lepas tu boleh letak gambar. Dan bila dah siap, dah puas hati, baru kita tekan save dan kita boleh gunalah flashcard ni. Yang ini dia versi percuma. Kemudian selain tu, dalam ID Cafe ni kita boleh juga search bahan mengajar. Kita tulis saja topik yang kita nak. Nanti dia akan sediakan worksheet ke video ataupun slide yang berkaitan dengan tajuk kita. Kau boleh spesifik lah, bacaan wajib tahun 2. Macam tu. So nanti dia akan search. Cuma ini adalah pro. Kalau nak cuba, dia bagi permulaan sahaja.